Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Ahad 19 Oktober 2025 pukul 3 petang. Ini adalah pokok gelam. Dia punya apa nama? Bunga dia macam bergigi sikit. Tapi khasiat dia punya nektar dia amat bagus untuk lebah kelulut yang saya ternak tu lah. So dia waktu sekarang ni gurau dia hujan, dia masuk dalam sarang. Waktu siang tu dia menghampiri ke pokok ni lah, pokok gelam ni. Ini dia spesies balak pokok gelam ni. Saya beli kat nursery dekat Kelantan kalau tak silap saya. Dia sumber nektar yang banyak dan madu dia apa, orang kata rasa memang manis lah. Rasa bunga-bungaan sikit. Ini pokok yang ada dalam video saya sebelum ni, saya tebang. Tapi saya tebang 2 kaki setengah saja. Saya nak dia berpucuk baru, berdaun baru, sebab daun yang lama berpenyakit. So saya malas nak rawat, saya tebang terus. Inilah debaran sebenarnya ni, ketika ni waktu yang penuh debaran sebenarnya. Ada lagi sebulan 20 hari macam tu. Anggaran dalam 60 hari lah dia masak. Ini yang masih bertahan lah. Yang tewas pun banyak, gugur kena serangan ulat pengorek buah. Ini dugaan untuk pekebun lah. So salah satu tips nak jadi tukang kebun, perkara pertama adalah sabar yang banyak. Selain daripada serangan serangga, ulat-ulat pengorek buah, pemangsa lain pun banyak juga. So sebulan je lagi, moga-moga dia ada hasil lah. Dekat atas tu saya tak berapa risau sangat. Saya risau kalau kok dahan dia tak tahan je, sebab matua ni dahan dia agak rapuh Yang ni first time berbuah. Agak lebat juga, agak menarik juga. Saya dengar bunyi biawak tu. Sebenarnya ada biawak depan tu, besar biawak tu. Tak apalah, kita tak kacau dia. So kita pusing sekejap. Hari ni saya meracun sebenarnya. Meracun di luar pagar. Kalau kita tengok kat luar pagar tu kan, saya keluar, saya mesin kan. Sebenarnya dekat sini segala macam binatang ada sebenarnya. Tapi adalah kita baca-baca sikit kan, dinding sikit. Ni yang menyorok ni kan. Yang menyorok ni saya rasa insyaAllah selamat kot. Ni yang paling menyorok ni. Menyorok dia kan. Ulat pun tak apa nak nampak sangat. Ni pun pertama kali berbuah, tapi tak banyak. Tapi tak apalah, syukur alhamdulillah dia bagi respon Jadi tak jadi, itu urusan Tuhan lah. Saya dah usaha sampai ke arah ni. Jadi pekebun ni banyak tawakal, kena kuat. Ni daun-daun ni saya baru pas buang dahan. Satu dahan yang pokok dia banyak lebat buah dia. Tapi itulah, orang kata bukan rezeki. Ini baru berputik buah. Yang ni lah yang saya buang dahan tu. Ni pokok yang menarik, buah dia sedap.
Musim pertama saya rasa sebiji je. Pun banyak mengalami keguguran. Termasuklah air mata saya pun bergugur juga lah. Tengok ada guguran. Tapi mana yang bertahan tu, moga-moga berhasil lah. Yang menyorok-nyorok ni, celah-celah ni, ni agak-agak selamat sikit lah. Banyak. Tapi itulah, ada satu dahan tu dia patah kan. Dia tak boleh buat apa. Sama ada dia kena serangan ataupun memang dahan dia dah rapuh, patah. So kita pergi ke pokok yang agak sedih lah. Sedih je tengok kan. Sedih kalau kita zoom kat bawah lah. Kalau zoom kat atas tu sedap sikit. Yang tu pertama kali berbuah tu. Tak apalah, tak banyak. Banyak juga boleh lah. Tapi tak apa, kita biar dulu. Kurang-kurangnya ada respon lah. Ni pun nyorok ni pun pertama kali berbuah juga. InsyaAllah lah yang nyorok ni moga-moga selamat lah. Ni pun pertama kali juga berbuah. Sebab pokok ni semua usia 3 tahun 2 bulan. So dia nak daripada fasa vegetatif ni kan, nak ke usia matang tu, dia baru belajar berbuah lah. Kita expectation tu taklah berapa tinggi sangat. Tapi moga-moga yang kuat ni mampu bertahan lah. Untuk musim depan insyaAllah mungkin dia akan musim besar lah kata orang. Musim besar. Besar bos, buah dia bos. Ini besar telur grade A ni. Ini pertama kali berbuah ni. Harap kalau kekal ni, siapa punya rezeki dapat lah. Ni semua ada yang dah masuk pre-order. So saya kena siapkan order-order diorang lah. Ni cuaca nak hujan sebenarnya. Kita pergi ke pokok yang menyedihkan. Keguguran yang banyak di sekeliling pokok ni. Saya pun dah letak booster untuk pokok ni. Moga-moga dia bertahan lah. Tapi saya tak boleh lah nak condemn lebih-lebih kan. Sebab ni semua rezeki ni Tuhan yang bagi. So saya dah usaha sampai tahap ni. So mana yang ada tu, nah, kita jagalah elok-elok. Pokok ni kalau betul-betul ada orang kata orang tu steady, kurang mengalami keguguran, anggaran lebih 30 kilo rasanya satu pokok. Yang ni orang kata debaran ni. Dia punya tangkai kan. Oh. So cuaca pun itulah, hujan mulai turun. Sampai di sini saja video saya pada hari ini. InsyaAllah lagi sebulan kita berjumpa lagi untuk melihat hasil buah-buah ni. So saya nak berehat seketika, nak mengemas, kemudian baliklah. Sejak daripada awal pagi tadi saya ada di sini. So itu saja, InsyaAllah. Yang ni yang baru berbunga. So kepada siapa yang menonton, terima kasih. Berjumpa kita di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.